Assalamualaikum sejahtera, ni dah kira bilik Cina timbul main balik. Jauh aku berjalan, luas lagi pemandangan, banyak yang dapat aku rasa. Lama lagi hidup, apalagi yang nak datang, hadapilah dengan ketabahan. Kat sini bacaan doa daripada Pak Long dulu lah. Walaupun dia tak pergi tapi dia main untuk bacaan doa lah. Terima kasih banyak-banyak kepada Pak Long. Kita akan jumpa lagi di next event Pak Long. Orang Timur semua. Edisi Jelajah Pantai Timur yang ni aku gerak bersama Alip saja 2 orang. Kami ke Kelantan 2 hari 1 malam. Ini kami kat Petron Citra nak isi minyak siap-siap. Okay, kami dekat Arena Gurun. Kami nak rehat dulu. Baru kami nak gerak ke Parit Panjang untuk isi minyak dekat Petronas sana. Baru kami nak pergi Grid. Okay, jom kami nak teruskan ke Petronas Parit Panjang. Kalau pukul 5 tepat. Jadi taksi bagi full dia tak ni. Dekat Petronas Parit Panjang ni aku isi full sekali dengan botol tambahan minyak. Dan aku on the way nak ke Titi Wangsa. Aku singgah satu masjid untuk menunaikan apa yang patut. Dan lepas pada subuh tu baru kami gerak naik ke Titi Wangsa. Okey, kami nak teruskan ke Petron Batu Melintang. Dia ada 110 km. Sebelum kami naik ke hentian Titi Wangsa, kami singgah di Royal Bloom dulu untuk lepak sat dan menikmati keindahan alam semula jadi. Alhamdulillah aku dah sampai di sempadan Kelantan Darul Naim. Okey, aku sampai kat Petron Batu Melintang. Setiap detik yang ku lalui bagai kata tiada erti. Masa kami nak ke Tumpat untuk ke Masjid Kapolok, kami melalui rantau panjang. Apa boleh tengok dekat sini tu dia. Seberang tu siam saja. Kalau nak berenang pun lepas. Okey, lepas tu kami teruskan lagi. Ni dia sempadan rantau panjang. Ajak aku nak melalui rantau panjang untuk nak ke Siam ni tak kesampaian lagi. InsyaAllah jika ada rezeki diberikan masa dikurniakan kesihatan yang baik, aku akan try. Ini laman warisan kapal laut. Ada satu masjid kat dalam tu yang bersejarah. So kita tengok. Dia laman warisan seni Kampung Laut. Pada pembinaan awal masjid ni dikenali sebagai tapak persinggahan beribadah ketika tu. Bentuk dia adalah ringkas seperti wakaf bertiang 4. Masjid ni pada awalnya tinggi lantai dari parah tanah dan dikatakan setinggi gajah. Ini terbukti bila tiang seri masjid tak dapat digali sepenuhnya waktu perombakan masjid pada tahun 1968. Tukang kayu terpaksa potong tiang tu sebab tu masjid tu dia nampak lebih rendah. Berdasarkan hikayat dulu, bentuk awal masjid ni dia menyerupai binaan pondok wakaf. Dia ada sejarah dia tiap-tiap tahun daripada 1763 hingga 1798 dan last kali 1960 hingga 1979. Satu lagi fakta menarik tentang masjid ni, pada waktu dulu mereka bina tanpa memakai sebatang paku pun. Kalau apa nak tahu dengan lebih lanjut sejarah dia, apa tengok gambar yang aku share sebab aku pun baca daripada sini ya. Ada satu aktiviti yang boleh buat dekat dengan masjid ni, hampa boleh naik boat bayar RM7. Dia akan bawa kita pusing kot sungai-sungai tu lebih kurang dalam 30 ke 40 minit. Dekat kawasan ni ada je cendera hati. Kalau hampa nak beli, bawa beli, ada baju, kain batik, kraft tangan, macam-macam lagi ya hampa boleh dapatkan kat sini ya. Tanpa melengahkan masa lagi, kami teruskan perjalanan ke Suk Belut Cabang 4. Dengan tu kami cari dalam Google. Sampai kat kawasan tu kami heran, kedai tu tak ada, tapi lokasi tu dah sampai. Jadi kami tanya orang yang berdekatan situ.
Dek, jalan kampung ni ya. Jalan kampung ni ya. Oh, okey baik. Terus kami pun dah sampai. Tapi ternyata kedai yang kami main ni bukan kedai yang kami nak makan. Bukan sup belut cabang 4. Tapi tak apalah, aku order mi celup. Perjalanan diteruskan lagi dan kami mai 2 pantai, iaitu Pantai Senok dan juga Pantai Irama. Sebelum kami keluar di Pantai Senok, kami singgah satu kedai yang jual ikan kering. Aku beli satu tapi tak boleh dalam box. Lagi bawa ikan kering satu baju. Ni dia Pantai Irama. Yang dekat Pantai Irama ni depa ada buat pesta makan apa tak tahu, tapi yang tu dia buat belah malam. Dan kami main ni tak ada lagi lah, tak buka lagi. Dan kami teruskan lagi. Aku berlari menjejaki awan, tanpa sedar ku dekat Pantai Irama ni dia ada satu kedai bandar. Aku nak singgah selam sat kat sini. Okey, aku selam bandar kat sini tak. Selam saat tu sampai 5 minit aku dapat satu baju kan. Satu riak. Sengit. Dengan satu ri. Jom. Kami nak pergi makan tengah hari. Yang tak apa-apa nak tengah hari sangat Masa tengah hari kami singgah makan kat sini. Pada awalnya kami tanya kedai ni ada tak sup belut. Dia kata ada, tapi lepas kami parking motor duduk bila nak order kan, sup belut tiba-tiba tak ada. Oh, memang kecewa lah. Sama ada dia tak faham yang kami cakap utara, ataupun kami yang tak faham dia kata ada ataupun tak ada tu. Nasib baiklah kekecewaan aku ni diganti dengan cendol yang sedap ni ya. Jadi aku makan bersama Maggi Tom Yam. Kami nak teruskan ke room stay. Yang ni aku booking daripada awal RM1 satu malam. Fasiliti yang disediakan kat sini selesa lah. Ada aircon, TV, bilik yang shower apa semua. Komplit semua lah. Lepas tu kat belakang tu ada kolam mandi. Belah malam pula aku teruskan misi aku mencari sup belut. Sebab sehari ni aku tak kena nasi lagi. Jadi bila jadi gila sehari tak makan nasi. Jadi aku terjumpa satu kedai ni ada sup belut. Aku sampai satu kedai ni, apa nama tau, Alif dia duduk kat room stay. Yang aku tunggu-tunggu untuk hari ni dah sampai dah. Punyalah aku cari kedai dari tadi lagi. Akhirnya dapat juga sup belut. Teping nasi putih, ada cabai sikit. Jemput makan. Alhamdulillah dapat juga sup belut. Aku kekecewaan pagi tadi diganti apabila sup belut cabang 4 tak dapat. Lepas tu belah petang pun tak dapat lagi. Jadi malam aku jumpa juga sup belut. Alhamdulillah kedai ni sedap lah. Kalau apa nak main singgah makan malam-malam dekat dengan Alisa Rumstay juga, dalam 1 kilo saja. Okay, makan dah settle. So jom balik ke room stay. Alhamdulillah perut pun dah kenyang. Aku nak beransur balik ke Alisa Rumstay untuk tidur sebab esok dalam pagi kami akan keluar check out lah. Selamat pagi kan. Kami nak keluar dah daripada room stay ni. Okey, ni Alisa Rumstay ni tempat dia. Kalau kau nak main sewa untuk family ke apa kan, so dia ada dekat sini. Jom lah. Okey, untuk sarapan kami pagi ni kami akan ke kedai yang dekat dengan Jambatan Tok Bali. hujan di jendela, apa yang ku harapkan, tak semuanya indah di hari yang Tengok channel kami. Makan dulu nasi lemak, roti canai, kopi. Untuk buah tangan kami nak balik, kami singgah di satu kedai yang jual ropok leko ni. Rugi lah kalau mai Pantai Timur tak beli ropok leko. hujan yang turun membasahi bumi, dilindungi awan. Kemana arahku, harapan Masa on the way dalam perjalanan tu aku tengok ada satu benda tengah jalan. Apa dia tak tahu, aku patah balik tengok punya jak kita siapa punya terjatuh tengah jalan. Jadi aku ubah, aku letak kat tepi. Mungkin owner dia kalau nak balik bancuh yang kopi, lepas tak pasal yang kita dia tu jatuh tengah jalan. Sampai rumah nak bancuh, no Rokyo hilang.
Sebelum kami nak meninggalkan Kelantan, kami saja rondol kat Wakaf Cik Ye. Memang tak ada apa lah sebab waktu siang. Benda ni dia jalan pada waktu malam, bawa aktif. Tapi sajalah kami rondol-rondol. Lepas tu kanvas apa pula jatuh atas kepala. Ui malam tu. Tapi alhamdulillah selamat elok, tidak jadi nasi lemak bungkus. Sebelum kami nak teruskan perjalanan ke Maggie Brazil, kami singgah satu masjid nama dia Masjid Darul Quran. Dia dalam kampung. Kami singgah dulu buat apa yang patut. Lepas tu kami singgah isi minyak. Minyak baru dekat sini, petrol ni. Dan lepas buah minyak kat petrol ni, baru kami Maggie Brazil tu. Dan lepas makan Maggie Brazil, baru kami nak balik ke balik. Okey, ni destinasi terakhir kami sebelum kami meninggalkan Kelantan. Kami singgah makan dekat Maggie Brazil. Aku tak tahu pasal apa Maggie ni nama Maggie Brazil, tapi dia punya rasa kuah dia memang pekat. Alhamdulillah selesai makan, perut pun dah kenyang. Aku akan teruskan perjalanan untuk pulang. Okey, selesai jelajah kami di Kelantan. Okey, banyak juga tempat yang menarik dekat Kelantan, tapi kami tak fokus semua. Jadi, ke mana lagi kami nak pergi lepas ni? Tengok dalam Carol Milling Channel. Jom. Jom balik.